Okay. So next adalah bila kita rasa kita perlu untuk kaya, barulah saya kongsi formula. Kalau saya kongsi formula, tapi kita tak rasa pentingnya kaya, no use. Kita tak akan appreciate benda tu. So, Tuan Zulkifli Syafiq selalu sebut apa? Cara untuk kaya adalah kita kena tahu apa yang orang kaya tahu, kita kena buat apa yang orang kaya buat. So, ada satu formula yang Tuan Zulkifli Syafiq ni share yang saya rasa sangat bagus dan simple. Apa dia? Mungkin tuan-tuan pun hafal tadi kan? Tabungan tambah aset atau harta, okay, tolak hutang. Okay. So tuan-tuan, untuk kita memulakan kekayaan kita ni, yang mana selama ni 10 tahun kerja tak boleh save, 15 tahun kerja saving 6 bulan pun tak cukup lagi. InsyaAllah saya yakin dan percaya kalau tuan-tuan start dengan betul hari ni, tuan-tuan ambil masa 5 tahun atau lebih cepat daripada tu, insyaAllah boleh cukup. Bukan setakat 6 ke 12 bulan menjadi saving, bahkan tuan-tuan boleh bina aset yang sangat banyak. Just trust the process dan mesti ikut cara yang betul. Okay.